Oi ya, hoi. Oi, oi. Ni. Okey, ini bukan spek yang murah. Ini dah kategori masih power, geng. Okey, tapi ini agak super power. Nampak tak? Benda sama, separuh harga. Benda sama, geng, separuh harga. Dah tengok Boyan duduk. Okey, firstly, geng, tengok lutut Boyan dulu. Firstly, ini tips nak tengok antara P6 yang top dekat website. Ini top dekat website. Orang tak payah tengok barang. Beli online je ramai ni. Sebab harga baru 8,000. Lepas tu dah tengok sendiri berapa ramai orang beli P6. Sebab harga standard barang okey. Okey, tengok lutut Boyan. Okey? Okey? Nanti Boyan pijak yang murah lagi dari ni. Ini okey kan? Tapi tengok yang ni. Okey, kita tengok yang RM14,999. Nampak? 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 Senang kata gini, geng. Ni kek span, ini kek marble. Dia macam tu. Perumpamaan yang paling mudah, acik-acik beli set. Ini macam kek bukan apa ni? Span pandan tu yang bulat tengah ataupun cheese. Kek cheese Japan tu. Ni. Ni macam cheese Japan. Yang ini kek marble. Atau macam bukan kek buah-buahan, itu dah kek buah-buahan, dah ribbon. Dah macam ribbon. Tak, yang ini kategori kek marble yang macam mana cakap Bukan. Kek marble yang kek kukus. Kek kukus. Macam kek kukus. Ni macam kek kukus. Dia pejal tapi dia tak selembut dan sespring yang sebelah. Ni dia macam cheesecake sebab dia lembut dan mantul. Dia lembut. Korang tengok memang dia naik cepat. Ini resepinya. Kenapa? 15,000. Okey, contoh gini, geng. Kalau anda kata tak ada beza sangat kan, customer tak akan beli ni. Jimat separuh, Mat. Betul tak? Kalau anda kata bezanya tak jauh dan mungkin lah biasa je, tak mungkin Boyan sold yang 15,000 ni sangat banyak. Masalah ceritanya, bezanya banyak sangat. Sebab tu kalau yang tengok pun boleh rasakan, boleh tengok sendiri, macam ni, lagikan yang datang. Contoh, tadi Boyan guna lutut, tengok Boyan duduk.